Tuan Puan tak perlu tukarkan kesemua duit simpanan Tuan Puan ke dalam bentuk emas. Jadi berapa banyak duit yang perlu Tuan Puan simpan dan berapa banyak emas yang boleh Tuan Puan simpan. Tengok video sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Asas simpanan yang pertama, Tuan Puan perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Bukan hanya fokus kepada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk kurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua pula, Tuan Puan perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan Tuan Puan. Duit simpan dekat bank tu sesuai untuk disimpan cukup sebanyak 1 ke 2 bulan belanja sahaja. Sebab duit dekat bank sangat mudah keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit dekat ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan. Duit belanja hangus dan duit yang Tuan Puan tahu akan digunakan dalam masa 2 tahun. Selebihnya, Tuan Puan boleh pilih untuk bekukan simpanan dalam bentuk aset seperti emas. Emas ni adalah simpanan yang kalis inflasi, bermakna nilainya tak akan jatuh. Berbeza dengan wang fiat, semakin lama Tuan Puan simpan, semakin besar dia kehilangan kuasa beli. Sebab tu, ilmu dalam simpanan emas ni penting bukan sahaja untuk Tuan Puan maksimumkan keuntungan tapi untuk elakkan Tuan Puan rugi dalam simpanan. Jadi bagi yang dah bersedia untuk kukuhkan keuangan dengan simpanan emas, Tuan Puan boleh terus isi borang sign up ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas public code. Saya akan bantu Tuan Puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.